Assalamualaikum and hai korang. Kembali lagi ke podcast Banturas. Saya Ari. Saya Aryan. Dan saya Alia. Subjek kita pada hari ini adalah fakta atau mitos. Aryan, kau tahu tak? Sekolah kita kan ada orang-orang jenius. Itulah. Saya pun baru tahu kan. Dekat sekolah kita rupanya ramai orang berbakat. Baru tahu baru hari tu. Sama. Kat sekolah kita ni ada 2 orang tau. Salah seorang adalah cikgu Dan salah seorang adalah murid form 1. Dia baru je masuk sekolah ni. ya. Walaupun tu lah dia kecil je badan Kecil-kecil, dia. cili Tapi otak padi. dia cair gila guys. Pandai Macam form sangat. 5. Iya. Okey. Okay, ready Kita perkenalkan dia orang, okey? Okay, kita perkenalkan. 1, 2, 3. Tetamu jemputan kita pada hari ini adalah Cikgu Faiz dan Kalwindra. Hai. Hai cikgu. Halo. Cikgu boleh perkenalkan diri cikgu tak? Ataupun bagi tahu personality cikgu dekat orang-orang ramai ni, cikgu. Mesti semua orang nak tahu. Mesti orang tu tanya kan personality cikgu macam mana kan. Yang periang ke apa ke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Cikgu Faiz. Pelajar-pelajar SMK Banatul Razak panggil saya Cikgu Faiz. Okay, so saya di sini mengajar untuk upper form. Saya mengajar subjek kimia dan juga subjek sains. Manakala untuk lower form tingkatan 3 saya mengajar subjek RBT. Okay, so saya telah mengajar subjek kimia, sains, RBT ni di SMK Banatul Razak selama lebih kurang 4 tahun. Dan karakter saya di sekolah ni seperti mana kalau tanyalah kawan-kawan pelajar yang telah saya ajar, yang mana kenal saya seorang yang baik, seorang yang periang, tak pernah rotan. Itu paling penting, saya tak pernah rotan budak. Terima kasih. Betul. Tak yang akhir tu. Tak pernah rotan budak. Betul ke? Betul, tak pernah. Perkara rotan tak pernah. Oh, okey. Baik betul je Cikgu Faiz ni. Okey, sekarang kita beralih ke Kawindra pula. Boleh tak awak perkenalkan diri awak sikit? Boleh? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Radin Kalwindra Rizwan. Everyone around me are calling me Radin or Kal. Saya minat sains sejak saya kecil lagi. Tetapi waktu saya kecil, saya lagi minat bela-bela macam prehistoric animal lah, seperti dinosaur, reptilia yang dah telah pupus. And then bila saya masuk tahun 4 like that, saya dah minat dengan fakta-fakta sains yang guru saya memberi. Dan setelah itu saya pula ada search di Google, cari fakta sains yang menarik dan tulis di buku saya, dan saya kongsikan di guru saya, kepada guru saya dan rakan saya. Itu saja. Terima kasih. Wow, menarik Ya, menarik betul. Okey, sekarang kita nak beralih ke segmen seterusnya. Kita pun dah kenal diorang. So, jomlah kita beralih ke segmen seterusnya. Jom. Okay, jom Alia. Let's go. Okay korang, sekarang kita berada di segmen yang pertama. Okay, saya nak tanya dekat Cikgu Faiz tentang pasal laut ni. Okay, laut kan luas kan? Okay. Okay. Kenapa air garam air garam yang dekat laut tu dia tak membeku? Kan dekat laut kan biasanya dia beku kan, sejuk kan. Betul. Macam dekat kapal macam cerita kat Titanic tu kan. Ya, yang kat Antartika semua sejuk tu. Kenapa dia tak beku? Boleh air garam terangkan tak? Okey, terima kasih. Soalan yang menarik. Kenapa air laut di dasar tak beku, tapi dekat atas dia cecair? Okey, tapi kalau kamu tengok dekat Antartika tu pula macam mana kita boleh nampak iceberg tu terhasil. Okay. Iceberg ni ataupun iceberg lah terhasil disebabkan oleh pembekuan daripada wap udara. Okey, wap udara di sekeliling. Okey, so yang menjadi ais tu adalah air saja, pure air. Yang selebihnya yang garam tu dia akan
terdisperse ke bawah lah di dasar laut. So sebab tu kalau kamu cubalah rasa air garam di Antartika tu, air dia lebih masin sedikit. Okey. Tapi sekarang ni kita nak cerita di dasar laut pula. Di dasar laut, kenapa air di dasar laut dia tak membeku? Kenapa kat atas pun dia cair, bawah pun dia sebagai cecair? Okey. Dia ada 3 faktor yang menyebabkan kenapa air ni tak cair. 3. Okey, yang pertama disebabkan garam tu sendiri, nama pun air laut kan, dia mengandungi garam yang tinggi. Yang kedua disebabkan suhu. Okey, so untuk sesuatu cecair tu membeku, dia perlukan suhu yang sangat-sangat rendah. Okey, dan yang ketiga disebabkan oleh tekanan di dasar laut. Okey, kita cerita yang pertama dahulu, garam tu sendiri. Okey, air biasa lah, kita ambil air pipe, air biasa tu, dia tidak mengandungi apa-apa garam mineral. Okey, dia hanya pure air, H2O, dan adalah klorin lain tu semua. Dan takat beku untuk air tu adalah sekitar 0 darjah Celsius. Manakala untuk air laut ni dia mengandungi garam, NaCl, garam. So dia rendah lagi. So negatif, lebih kurang negatif 2 darjah Celsius untuk air laut ni atau air garam ni untuk membeku. So kat situ tu ada sedikit jurang, perbezaan gap antara suhu air tu, so yang menyebabkan air laut ni dia tidak membeku lah di dasar laut. Okey, walaupun pada hakikatnya kita memang sejuk kat bawah tu, tapi dia belum capai suhu yang betul-betul optimum untuk air laut tu membeku. Okay, and then disebabkan tekanan lah. Okay, so dekat dasar laut tu tekanannya sangat-sangat tinggi lah. So disebabkan tekanan tu lah dia bukan menghalang, dia melambatkan proses pembentukan ais tu. So itulah secara umumnya. Nak cerita detail nanti Kang boleh pergi ke segmen lain lah. Okey, baru saya tahu kenapa boleh jadi macam tu kan. Okey, kita balik ke Kalwindra pula. Oh, boleh. Kawindra, nak tanya sikit boleh tak pasal soalan senang je. Kamu rasakan komposisi garam dalam laut dengan kat permukaan bumi ni lain tak? Bagi awak lah. Bagi saya beza kerana laut punya kemasinan itu lebih masin daripada yang garam kamu guna untuk masak. Tapi laut punya masin tu boleh air laut boleh guna juga, boleh menghasilkan jadi garam. Kerana nak cakap origin of salt asal daripada laut bumi. So kemungkinan ada lain atau tidak, itu je saya tahu. Okay, itu saya. Faham. Terima kasih. Menarik juga rupanya pasal garam-garam ni. Betul. Okay. So kita beralih ke segmen yang seterusnya. Segmen astronomi. Okay. Menarik. Okay. Ini especially untuk Radin lah. Untuk Radin. Sebab sebelum ni kan, kami pernah tu lah stay kat library ni, kita orang bincang ramai-ramai pasal astronomi. Dan yang paling banyak explain fakta-fakta menarik tu kan adalah pasal yang Radin explain hari tu. Kami pun terpegun jugalah. Radin explain boleh secara detail tu. Maksudnya dia tahu meluas pasal astronomi semua tau. Semua benda kita tanya itu, dia boleh jawab dengan detail. Kita tanya itu, dia boleh jawab macam tu. Macam wow lah, macam semua benda dia tahu pasal astronomi ni. Apa kata hari ni kita tanya dengan lebih lanjut. Okay. Saya pun rasakan Cikgu Faiz macam akan terkejut. Wow, banyak juga dia tahu kan. Walaupun baru form 1. Okay. Soalan pertama untuk Radin. Okay lah. Macam mana boleh berlakunya kelahiran dan kematian bintang? Boleh awak ceritakan tak? Boleh. Okey. Kita bermula dari nebula. Jika kamu semua tahu, nebula itu adalah debu-debu gas di angkasa
berwarna antara baru lepas bintang itu meletupkan supernova ataupun dia baru terhasil. Selepas itu akan terjadinya protostar. Protostar itu adalah bintang tetapi waktu muda youngnya, bintang yang dikelilingi oleh gas, debu gas dan juga batu bata yang boleh terhasil menjadi, yang boleh membuat menjadi planet. Dan selepas itu jadinya bintang. Selepas jadi bintang, kita mula daripada stage pertama dulu, yang paling low lah. Memula dari bintang yang saiz macam lagi kecil daripada matahari kita ataupun sebesar matahari kita, dan selepas itu akan membesar jadi super red giant. Red giant saja, bukan super, maaf. Red giant itu terjadi sebabkan gas hidrogen dalam dia tu, nak cakap macam contoh minyak full, full hidrogen makin macam lemah, meningkat, lupa, and then dia punya kulit lapisan mata bintang akan makin berkembang. Dan juga red giant itu nak cakap 10 kali ganda ke 10 kali ganda besar daripada bintang, daripada matahari kita, nak cakap. Itu cara saya explain. And then dia akan terjadinya meletupan gas sahaja. Dia akan keluarkan ozon, dia punya layer-layer tu, lapisan. Tapi nak cakap itu meletupan juga, tapi sangat kecil. Dan bila dia meletup, dia tinggalkan white dwarf, iaitu teras dalam bintang, yang teras dalam dia akan kecil, iaitu kita panggil kerdil putih. Nama dia white dwarf lah. In English we call them. And then bila cara bintang itu mati menjadi black dwarf, kerdil hitam, dia dah tak tiada cahaya dah. Okay, selepas itu kita pergi ke stage 2. Kita bermula dari bintang yang nak cakap sama besar dengan red giant biasa, 100 kali ganda besar daripada matahari kita. Dan pula dia akan jadi red giant. Red giant itu nak cakap kali ganda besar daripada super red giant, kali ganda besar daripada bintang tersebut, dan lagi besar daripada red giant sebelum ni. And then macam sama seperti biasa, hydrogen fuel tu yang menyebabkan. And then terjadinya meletupan supernova, iaitu meletupan yang paling besar yang kita manusia dapat rekod dari menggunakan teknologi yang makin maju sekarang ni. Supernova tu dia keluarkan dia macam sama lapisan semua dan tinggalkan sahaja teras dia. Selepas itu dia akan jadi bintang neutron, iaitu bintang yang berputar laju, yang warna biru, sangat kecil, sebesar negeri kita kemungkinan. Uish, negeri Ya. Dan stage terakhir, iaitu sangat-sangat orang kata mengerikan, kerana yang ni bintang kita matahari kita tak boleh jadi macam ni sebab terlalu besar. Kita mula daripada bintang yang sebesar macam red giant yang terhasil menjadi neutron, dan selepas itu akan menjadi red giant, iaitu 500 kali ganda besar daripada matahari kita, iaitu lagi besar, expanding. And then macam biasa terjadi meletupan supernova, and then dia collapse menjadi black hole, iaitu loh hitam, iaitu objek yang paling misteri dalam astronomi angkasa. Saintis pun langsung tidak boleh tahu macam mana tiba-tiba boleh jadi black holes. Dan itu saja. Terima kasih. Okey, berkenaan dengan black hole pula, ada tak benda lain selain black hole yang boleh sedut debu ataupun bintang-bintang ke planet-planet? Selain black hole, ada tak? Itu adalah very interesting question that I ever heard about. There is ada objek yang selain daripada lohong hitam. Tak semestinya lohong hitam dia punya gravity boleh tarik planet ataupun objek
yang untuk sedut ada selain daripada black hole, iaitu bintang. Nak cakap bintang pun boleh juga sedut, macam neutron bintang, kerana daya gravitinya. Kalau masuk dalam lapisan macam tu, lenyap, kena makan terus. Dia terjadi sebabkan daya graviti. Macam Mercury, bila kemungkinan matahari kita boleh jadi red giant, dia akan sedut Mercury. Planet Mercury lah, lupa nama Melayu. Okay, kasih. Okey. Saya ada soalan ekstra. Macam mana tai bintang boleh boleh terhasil? Maksudnya macam mana dia boleh terjatuh? Macam tu lah. Macam mana boleh terjadi? Saya dulu kecil-kecil pun terfikir juga macam mana dia boleh jatuh. Boleh buat tu kan? Tai bintang. Tai bintang ataupun dikenali sebagai komet. Komet. Dia terjadi kerana dia macam meteor dan asteroid, tapi ada perbezaan tentang dua batu ni. Nak cakap sebabkan daya tarikan graviti, dia macam lalu bumi ataupun tak semestinya ada yang lalu bumi, macam dari angkasa. Dia iaitu batu yang dah lalu dekat angkasa dan sangat pantas, kemungkinan kita react ataupun tidak. Tapi cahaya dia yang kita selalu nampak tu, kemungkinan atmosfera kita yang menyebabkan benda untuk melampukan semua tu. Okay. Wow, interesting. Sebab tu lah dia nampak macam jatuh kan. Kan macam bush. Ya, awak ni dulu saya kan, saya masuk tahun ni waktu form 4 ni, saya berangkat tau nak hafal jadual berkala apa semua. Macam mana awak boleh tahu semua ni terkejut juga saya. Kan baru form 1 dah tahu semua benda pasal planet macam kan. Okay. Sekarang kita nak beralih ke, bagi saya kalau Indra pernah cerita juga dekat saya yang dinosaur adalah bidang favourite dia daripada kecil lagi. Betul kan? So, dia cakap dah dari kecil dia suka kaji dinosaur semua banyak kan. Tahu nama dinosaur semua kan. Alia, tahu nama dinosaur apa je? Confirm lah saya tahu banyak. Saya tahu ada T-Rex, Triceratops tu. Saya tahu daripada tu filem Jurassic Park, tak silap nama dia. Best. Itu je ke? Okay, jom kita tanya Kawindra pula. Kita tanya Kawindra lah. Okay, boleh tak awak bagi fakta menarik pasal dinosaur yang awak tahu? Fakta menarik tentang dinosaur iaitu prehistoric animal, that nak cakap ancient animal, haiwan ataupun binatang yang telah pupus pada berjuta-juta tahun yang dah lalu. Saya ambil dinosaur yang sangat terkenal yang kamu semua kenal, iaitu Tyrannosaurus Rex ataupun dikenali sebagai T-Rex. Nama panggilan dia adalah King Tyran lizard, iaitu Raja Tyran. Tyrannosaurus dia punya spesies lah. And then nak cakap T-Rex tu, mesti kamu semua terfikir-fikir kenapa tangan T-Rex sangat kecil. Kerana ni saya dapat dari Google, iaitu jawapan dia adalah kerana T-Rex dah ada kepala yang besar, dia punya jaw tu sangat kuat sampai boleh hancurkan tulang jika dia gigit. Dan nak cakap dia tak perlu pun tangan untuk pertahankan diri, sebab according to Google, Google kata yang bahawa T-Rex tu cara dia tak perlu guna tangan saja, dia kena guna mulut dan kaki untuk kejar. Okey, itu saja. Wow, baru tahu. itulah baru tahu juga ni. Macam terpegun kita. Binatang kecil. Kecil comel. Okey lah, ini ni soalan daripada kawan saya sebenarnya. Dia minta saya tanya, Kawan Indra, betul ke T-Rex ni dikira sebagai keturunan daripada ayam yang kita makan tu? Betul? Ayam ke burung ke? Nak cakap semua dinosaur itu asalnya dari burung, spesies burung ataupun ayam.
yang kamu semua nampak di atas tasik, macam seperti itik, angsa dan macam haiwan yang kita makan selalu waktu dinner or lunch, ayam macam KFC, right? Sebenarnya burung itu DNA dia bersambung dengan dinosaur, tapi DNA dia beza sikit. Dinosaur punya DNA terlampau lama, dah tua kerana dah juta-juta tahun. Kita dapat DNA pun dari fosil. Kalau burung pula, burung DNA dia nak cakap sama lah. So according to kata-kata saintis, ahli geologis, ahli yang historical tokoh, iaitu burung itu sebenarnya dinosaur. Nampaknya macam dinosaur tu belum pupus, tapi cuma burung itu sambung keturunan binatang itu. Saya ada soalan lain. Macam mana dia boleh pupus? Okay, ni kita pergi ke zaman, nak cakap zaman terakhir mereka, dan itu adalah zaman permulaan manusia macam Ice Age like that. Dinosaur, cara haiwan itu, binatang pupus kerana meteor ataupun asteroid, sebabkan bumi tarik asteroid itu masuk ke dalam lapisan atmosfera bumi. Dan nak cakap kan atmosfera kan ada langit, ada berapa lapisan. Lupa lapisan yang mana yang dia ada keluar api-api sebab energi tu, sebab pantas tu. Dia sebab kat asteroid tu hentap di Mexico, dan kesan itu masih ada. Hentaman tu terjadi, dan cara haiwan dan cara binatang itu pupus sebabkan bila asteroid tu hentap, dia bilion kali ganda kuat daripada nuklear, senjata yang kita guna untuk perang. Dan kerana itu dia akan keluarkan batu-batu bila hentak. Macam kita ambil batu campak kan, nanti ada keluar dia punya sisa kecil kan. Macam asteroid dia hentak, batu dia jatuh pergi ke sana sini, kemungkinan hentak dinosaur or something else. And then kerana itu terjadinya asap gelombang, macam mana nuklear punya meletupan kan ada keluar asap kan, asap yang panas semua. Bila asap tu terjadi, dia nak cakap dia tutup atmosfera bumi, tak nak bagi matahari punya cahaya tu masuk, dan takkan terjadinya fotosintesis, dan semua tumbuh-tumbuhan akan mati. Dan bagi dinosaur herbivore, tiada rantai makanan untuk mereka. And then bila mereka pupus, herbivore pupus dulu, and then baru carnivore pupus kerana dia tak ada rantai makanan, sebab carnivore makan benda daging. Tapi ada juga haiwan yang hidup lagi, yang hidup zaman dinosaur lagi, macam buaya burung ada waktu zaman dinosaur, tapi cuma ada beberapa gua yang lubang ataupun mereka ke dalam laut masuk laut atau berair untuk selamat, tapi tak semestinya selamat. Untuk haiwan kecil macam burung, dia boleh masuk dalam gua, iaitu gua boleh selamatkan mereka kalau gua itu kecil lah, ruang kecil. Okay, itu saja. Okay, faham. Ui, gempak Kan panjang dia punya cerita. Dan kita akan secara detail juga. Ya, betul. Ya, betul. Okay. Saya lah. Kawindra dah tanya banyak sangat. Apa kata Aryan tanya pula Cikgu Faiz. Cikgu Faiz macam excited cikgu tak je selamat, nak tanya-tanya cikgu. tu. Dah jauh boleh nampak. Saya nampak cikgu macam dah ngantuk. Cikgu kita ni soalan cikgu pula. Mata dah merah tu. Kita tanya Kantoi, soalan kantoi. pasal biologi kan cikgu ajar ni kan. Kimia. Baik, kimia. Kimia. Jangan tanya baju. Maklumlah baru form 1 kan. Tersedak cikgu. Okay, yang pertama. Okay. Secara kimia,
Tak. Okay. Macam mana tindak balas kimia daripada hentaman meteor purba dulu boleh ubah komposisi udara dan atmosfera bumi sampai dinosaur pupus? Macam mana boleh terjadi? Menarik. Okay. So soalan dia macam mana daripada hentakan meteor tu boleh menyebabkan kepupusan haiwan-haiwan dinosaur ni lah. Okay, so soalan menarik. Tadi Carl pun ada explain benda-benda ni. Okay, tapi cikgu cuba explain lagi apa yang berlaku lah. Okay, so semasa hentakan meteor tu berlakunya tindak balas kimia di udara. Okey. So yang pertama adalah disebabkan oleh fenomena impact winter. Okey, so kat situ disebabkan oleh tindak balas daripada meteor tu sendiri. Dia hentam di kawasan dekat Mexico tu adalah kawasan batu kapur. So kawasan batu kapur tu dia membebaskan gas yang nama tak silap cikgu, gas ni H2SO4, sulfuric acid. Okey, so sulfuric acid ni lah yang menyebabkan penurunan mendadak suhu bumi pada waktu itu. Okey, so pada waktu itu bumi mengalami beberapa fasa. First fasa pertama penurunan suhu. Okey, so suhu dah turun mendadak sekitar 15 hingga 20 darjah Celsius. And then berlakulah pemusnahan lapisan ozon di permukaan bumi ni lah. Okay, so disebabkan oleh pembebasan asap tu. So pembebasan asap tu, and then hentakan daripada meteor tu juga dia bertindak balas dengan gas klorin, bertindak balas menghasilkan gas klorin, gas bromin. So benda-benda ni semua dia menipiskan lapisan ozon. So daripada lapisan ozon tu pula berlakulah peningkatan suhu yang mendadak, berlakulah hujan asid dan akhirnya haiwan-haiwan ni mengalami kepupusan disebabkan oleh perubahan suhu yang drastik secara tiba-tiba oleh bumi ni lah. Itu sahaja. Terima kasih. Cikgu, saya ada soalan. Saya nak gabungkan soalan pasal kimia dengan fiction. Boleh tak? Boleh tak? Kau jangan nak mimpi sangat. Okey lah. Secara kimia, possible tak kalau saintis lah kan, dia guna DNA yang terperangkap dalam fosil yang kita nampak tu kan, boleh ke dia nak hidupkan balik dinosaur tu secara kimia? Sebab saya nampak dalam movie dia orang buat. So boleh ke? So secara fictionnya, secara fiction nama pun fiction kan, dalam movie tu dia boleh buat. Okay, tetapi benda ni tak mustahil boleh jadi, tapi banyak kekangan yang akan dihadapi oleh para saintis. Yang paling utama adalah dari segi DNA dinosaur tu sendiri. Okey, so dinosaur telah pupus sekitar 66 juta tahun yang lepas. Tapi jangka hayat DNA tu, haiwan tu sendiri, termasuklah manusia, haiwan, sekitar 6.8 juta tahun saja. Selepas itu dia akan hilang. Okey, so kat situ dah berlaku 10 kali ganda melepasi had maksimum lah. So untuk kita hidupkan balik haiwan yang telah pupus tu, nak kata boleh tapi macam mustahil pun ya. Susah. So kalau nak cerita dari segi nak buat movie secara fictionnya boleh, tapi dari segi teorinya dan aplikasinya terlalu banyak kekangan lah, mustahil lah. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Penatnya dengar fakta-fakta banyak Karwindra bagi fakta-fakta menarik kan. Cikgu pun bagi jawapan dengan terperinci. Ya, betul. So rasa macam kita nak akhiri segmen kita, podcast kita pada hari ini. Itulah, semua macam dah penat dah, muka dah macam alamak nak balik bila nak banyak balik ni kan. fakta yang keluar daripada minda diorang. Minda diorang kan. Fakta-fakta sains kan. Ya, betul. Kita ni dah power dah pasal rupanya ada orang yang lagi power. Yeah. So kita kenalah rendah diri selalu. Ya. Okay lah, Mungkin kita rasa diri kita ni hebat tu paling hebat lah kat sekolah ke kat luar. Ada orang lagi hebat daripada kita kan. Ya, betul. Okay, so jomlah kita akhiri podcast kita. Sebelum tu
Oh, Jangan lupa, kita kena minta cikgu kasih nasihat lah sikit. Mana tahu kan nasihat cikgu ni kan kasih motivasi kat orang luar sana nak belajar tentang sains Kau juga. gangster. Macam Kak Windra ni juga. Cuba cikgu kasih nasihat sikit. Gitu. Nasihat wah. Ya. Unscripted tu ni. Soalan mengejut Okey. cikgu. Nasihat saya kepada pelajar-pelajar SMK Bandar Tun Razak terutamanya, jangan jemulah untuk belajar. Okey, belajar ni untuk diri kamu. Okey, lagi-lagi dalam ilmu sains ni. Okey, ramai yang tak minat sains ni. Ada yang kata ini ego ni ilmu sihir cikgu. Tak, ni bukan ilmu sihir. Ini adalah sains. Okey, ada sebab kenapa ilmu sains ni wujud. Okey, belajar, minatkan diri dalam bidang STEM ni. Okey, belajar je. Jangan risau, cikgu tak makan orang, cikgu tak pernah watan orang pun. Cikgu Faiz Jangan sangat risau. baik. Sangat baik. okay. Sebelum kita akhirkan podcast kita hari ni, kita ada satu je permintaan kat korang. Okay, permintaannya adalah korang jangan lupa like Subscribe dan and share video ni kepada kawan-kawan korang yang itulah. yang minat tentang sains Sains kan. je betul. Jangan Okay. biar orang terpinggir. Sebab macam dengar juga. Betul. Okay lah, itu saja daripada kami. Saya Arizani bin Mausif selaku host pada podcast kita pada hari ini. Dan saya Nur Alaina binti Muhammad Ghazni, juga host untuk podcast kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Bye. Bye.